Okay, so Bonnie berada di hospital sekarang tengah tunggu giliran untuk anak Bonnie. Dia ada hospital appointment hari ini. Okay, so Bonnie nak ceritalah kalau kita bekerja kan, kerja dari pukul 9 sampai pukul 5, sangat-sangat susah untuk ambil cuti kan. Sebagai seorang ibu, kita adalah penjaga kepada ibu bapa yang kurang sihat. Mesti kita selalu diperlukan untuk bawa mereka ke hospital untuk temu janji kan. Kalau kita nak ambil cuti untuk bawa orang-orang tersayang ke hospital untuk appointment, mesti rasa susah kan. Sehari dua boleh lah, tapi kalau berkali-kali kan agak susah. So Bonnie nak bagi tahu bahawa ada peluang buat pendapatan dari rumah yang bagi kamu orang kebebasan masa, dan pada masa yang sama juga bagi kebebasan kewangan. Jadi kamu orang boleh jana pendapatan dari rumah ataupun dari mana-mana saja. Seperti Bonnie sekarang ni kan sedang menunggu untuk jumpa doktor, bawa anak jumpa doktor pun boleh jana pendapatan. Okay, so kita tidak perlu risau kalau kita tidak pergi kerja, kita tidak dapat duit. So kalau kamu orang ada kenggangan masa kena bawa ahli keluarga untuk pergi hospital appointment macam ni kan, so mungkin ini peluang untuk kamu orang ada kebebasan masa, pada masa yang sama juga dapat jana pendapatan dari mana-mana. Cuma perlukan handphone dengan internet saja, kamu orang punya bisnes boleh berjalan. Dan yang paling best, kamu orang tidak perlukan pengalaman ataupun kelayakan, sijil-sijil semua tidak perlu, sebab mentor dan training akan disediakan secara percuma semasa kamu orang join bisnes ini secara VIP. So cepat-cepat komen berminat kalau kamu orang mau kebebasan masa dan kebebasan kewangan untuk jaga ahli keluarga.